Sekarang, cuba bayangkan situasi ni. Apa jadi kalau tiba-tiba akaun bank anda dibekukan? Kadang-kadang pihak bank memang terpaksa sekat akaun kita sekejap. Ini biasanya berlaku bila mereka perlu buat semakan keselamatan atau mungkin ada aktiviti yang nampak mencurigakan. Bagi setiap pesara, pencen ialah jaminan kehidupan hasil daripada khidmat bakti kepada negara. Namun, bagaimana jika pencen tidak lagi dapat dikreditkan ke akaun bank seperti biasa? Sebahagian pesara berdepan kesukaran menerima pencen apabila akaun bank disekat atau dibekukan. Sebenarnya, ia adalah langkah berjaga-jaga yang biasa untuk lindungi duit kita. Tapi kita faham, duit pencen ni ibarat nadi untuk kelangsungan hidup kan? Walaupun niat pihak bank tu baik, kita tak boleh nafikan bila akaun kena sekat dan duit pencen tak masuk, ia boleh bagi tekanan. Lebih-lebih lagi kalau kita memang bergantung sepenuhnya pada duit tu untuk beli barang dapur atau ubat-ubatan setiap bulan. Perkara ni sangat penting sebab ia melibatkan jumlah yang agak besar. Untuk pengetahuan anda, ada lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan di luar sana. Mereka yang dah banyak berjasa ni semestinya berhak dapat satu sistem di mana duit mereka masuk dengan selamat, terjamin dan paling penting, tak terganggu. Jadi, macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita masuk ke bahagian pertama. Inisiatif baru termasuk pembayaran pencen melalui kaedah alternatif Touch and Go e-wallet. Langkah itu diperkenalkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi membantu pesara yang akaun bank mereka dibeku atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menyedari cabaran ni, satu langkah proaktif dah pun diambil melalui kerjasama antara pihak JPA, Kementerian Kewangan, KWAP dan Touch and Go e-wallet. Boleh dikatakan, ini adalah inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor kerajaan. Saluran digital ni bagi peluang untuk duit pencen masuk terus ke dalam e-wallet, bertindak sebagai backup yang boleh dipercayai supaya wang sampai tanpa sebarang gangguan. Kalau anda tertanya-tanya, ada orang guna ke sistem ni? Jawapannya, ya. Setakat bulan Mei lepas, dah ada 122 orang pesara yang berjaya gunakan kaedah baru ni. Ini bermakna sistem ni bukan sekadar rancangan, tapi dah pun aktif, dah diuji dan memang tengah mudahkan urusan pesara di luar sana. Malah, lebih daripada RM254,000 dah pun berjaya disalurkan dengan selamat melalui sistem e-wallet ni. Angka ni cukup untuk buktikan yang platform digital ni mampu uruskan transaksi dengan lancar. Jadi ia sedikit sebanyak membina keyakinan kita untuk jadikan e-wallet ni sebagai pilihan sokongan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, setakat Mei lalu, 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah itu. Ia membabitkan jumlah pembayaran lebih RM254,000 sebulan. Inisiatif pertama seumpamanya yang diperkenalkan dalam sektor kerajaan itu memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran lebih fleksibel serta selamat. Seterusnya, kita beralih pula ke bahagian kedua, manfaat MyPesara Plus. Selain daripada e-wallet tadi, JPA juga ada perkenalkan satu inisiatif untuk bantu jimatkan perbelanjaan harian kita. Ia dipanggil MyPesara Plus. Secara ringkasnya, ia adalah kad pesara yang dah dinaik taraf. Kad ni bukan sekadar untuk tunjuk identiti pesara macam dulu tau, tapi ia dah jadi satu alat untuk bantu kita renggangkan bajet bulanan dan buka pintu kepada macam-macam faedah keuangan yang eksklusif. Antara manfaat yang paling menarik tentang MyPesara Plus ni semestinya diskaun untuk pelbagai keperluan harian. Anda boleh dapat potongan harga di farmasi, di klinik kesihatan, untuk pengangkutan dan juga di beberapa kedai runcit terpilih. Cara nak guna pun senang je. Anda boleh tunjuk kad fizikal atau guna aplikasi MyPesara terus dari telefon bimbit anda. Jom kita teruskan ke bahagian ketiga, mengatasi kebimbangan terhadap teknologi. Kita faham, bagi golongan yang lebih berusia, nak mula pakai app baru ni kadang-kadang rasa merumitkan sikit dan perasaan ragu-ragu tu sangatlah normal. Tapi cuba kita bandingkan. Akaun bank tradisional kadang-kadang kena beku sekejap untuk semakan keselamatan dan ini melambatkan kita dapat duit. Di sinilah Touch and Go e-wallet main peranan sebagai pelan sandaran yang fleksibel, membolehkan pemindahan wang yang pantas, disokong pula dengan ciri keselamatan digital yang kukuh. Satu perkara penting yang anda kena ingat tentang inisiatif ni, ini hanyalah pilihan tambahan untuk mudahkan anda, bukannya nak tambah beban. Pertukaran ke platform digital ni 100% optional terpulang kepada anda. Ia direka semata-mata untuk memudahkan urusan dan pastikan tiada warga emas yang rasa tertinggal dengan peredaran teknologi masa kini. Dihadapi pesara serta kemudahan bagi pengeluaran wang secara tunai.
kita tak ada halangan dan setuju caranya, tapi hanya tengok supaya tidak ada mendatangkan kesulitan kepada peserta yang belum ada mempunyai touch and go e-wallet ni, sebab mereka akan pasti kena buat. Yang keduanya, bagi mereka yang memerlukan tunai cara bayaran pada pihak lain, ini adalah satu inisiatif yang amat baik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Ini menampakkan keperhatian kerajaan kepada warga pesara agar tidak ketinggalan dengan perkembangan era digital yang amat ketara sekarang ini, amat pesat. Dan setakat ini saya sangat berpuas hati, tidak ada masalah apa-apa dengan penggunaan e-wallet dan juga mempunyai ciri-ciri security yang baik. Dan ini bawa kita ke bahagian terakhir perkongsian ni, keselamatan dan ketenangan fikiran. Matlamat utama di sebalik semua sistem sokongan ni adalah perlindungan kewangan para pesara. Tapi dalam masa yang sama, kita sendiri pun kena sentiasa beringat. Pesanan mesra adik saya, pastikan anda sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi JPA. Gunakan aplikasi My Pesara yang rasmi sahaja. Dan tolong sentiasa peka dengan taktik skamer yang makin licik sekarang ni. Jangan mudah terpedaya. Sebagai penutup, cuba kita fikir sejenak. Adakah dompet digital ni sebenarnya kunci untuk masa depan pengurusan kewangan yang lebih selamat bagi warga emas? Memang ambil masa sikit nak biasakan diri, tapi langkah baru ni sangat berpotensi untuk berikan lapisan keselamatan yang lebih baik. Anda tak keseorangan dalam proses peralihan ni, ambillah peluang ni perlahan-lahan ikut keselesaan masing-masing. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa bersama saya hari ni. Transformasi digital ini mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada pesara melalui kaedah pembayaran yang lebih mudah, cepat dan selamat. Daripada cabaran kepada penyelesaian. Daripada inovasi kepada manfaat. JPA komited memastikan setiap pesara terus menerima hak mereka. Pesara sejahtera berdaya digital bersama. Ini kita bersama. Tangan kecil kini dewasa, namun hati tetap setia. Dalam tawa dan air mata, kasih kita selamanya. Kita sekeluarga, satu jiwa, satu rasa. Di bawah langit yang sama, kita berdiri bersama. Kita sekeluarga.